tak mungkin kalah dengan kau, Tuah. Terimalah kekalahan kau, Jebat. Aku akan pastikan kau tidak akan memiliki kitab sakti itu. Bayang 1000 harimau. Belum berakhir. Cepat, sudah rebah. 1, 2, 3. Cepat tewas. Pusingan ini dimenangi oleh Tuah. Dialah pahlawan cahaya dalam kegelapan. Hebat dia ni rupanya. Walaupun hebat, sayangnya rupa kurang. Aku lagi tampan. Perlawanan yang hebat. Kau memang layak bergelar pahlawan. Kan saya dah kata dia akan menang. Kan? Sebagai anak Tok Guru Misai, pahlawan terhebat dunia, sewajarnya dia menang. Dia tidak sepatutnya menghadapi kesukaran untuk menang dan mara kepusingan seterusnya. Tapi pihak lawannya tu pun tak kurang hebatnya. Dahsyat dia lawan. Kalau pusingan pertama dah hebat begini, pasti seterusnya lebih menghiburkan. Perlawanan seterusnya di antara Mat Batu dan Johan. Hai, kuasaku dah berkurang. Macam mana aku nak menang pusingan seterusnya? Haruskah aku leraikan ikatan kain ini? Siapa tu? Buat apa kau datang sini, Jebat? Kau patut pergi dapatkan rawatan. Aku ingin mengucapkan tahniah atas kemenangan kau. Aku tak perlukan ucapan tahniah dari seorang pengkhianat. Ya, aku pengkhianat. Kau nak tahu bagaimana pengkhianat ini membunuh ayah kau, Tok Guru Misai? Cis, jangan kau sebut nama tu lagi. Kau tak layak jadi anak murid dia. Dia terkena sumpahan aku. Dan sekarang kau rasakan sumpahan tu pula. Apa? Apakah semua ini? Cepat, apa kau dah buat?
Datuk Guru terkena sumpahan ilmu hitamku tanpa disedarinya. Kau kejam, Jebat. Sanggup kau membunuh dia yang telah menjaga dan membesarkan kau. Dia yang mengajar kau ilmu mempertahankan diri. Kau yang dapat segala ilmu dan pencak sulitnya. Mentang-mentanglah kau anak dia dan aku hanya anak pungut. Oh, jadi kau membunuhnya hanya kerana cemburu? Bukan. Kau tak faham lagi ke? Aku ingin menjadi pahlawan terhebat yang tiada tandingan. Dengan kuasa ilmu larangan, si bayang hitam pun kau masih tewas dengan aku. Mana mungkin kau dapat jadi pahlawan terhebat? Jika sekarang aku hapuskan kau, aku layak bergelar pahlawan terhebat. Sebelum itu, aku akan hapuskan kau dulu. Badan kau semakin lemah, Tua. Boleh ke? Lagi. Sakit. Sumpahan itu akan menyedut aura kuasa kau sehingga kau terkorban. Aku tak sanggup melihat kau merana, Tua. Merayulah agar aku tamatkan riwayat kau sekarang. Apa yang kelakar? Aku terbayang kalau Tok Guru Misai masih hidup. Kau tahu apa dia akan kata bila melihat kau begini? Apa yang dia akan kata, wahai Tua? Dia akan kata, Jebat pahlawan lemah hanya mampu menang dengan menggunakan ilmu hitam dan tipu helah. Tapi menang kan? Yang penting kemenangan, Tua. Tidak kira cara apa pun. Dengan kematian kau, akulah pahlawan terhebat. Aku akan dapatkan kitab sakti. Dan lepas itu, aku tidak perlu menggunakan tipu helah lagi. Aku akan menghalang kau dari berjaya. Lagipun, kau juga sudah kehausan kuasa, kan? Dengan kuasa aku yang tinggal, aku mampu mengalahkan kau yang sudah lemah. Matilah kau! Tubuhku sudah tidak dapat bertahan. Inilah perairan kau, wahai Tua.